Komisi Perhubungan UMNO Negeri Perak yang diketuai oleh Setiausaha UMNO Bahagian Serai, Saudara Zulkarnain. Rakan-rakan daripada bahagian-bahagian lain yang sempat hadir, pemimpin-pemimpin parti perhimpunan, pemimpin-pemimpin masyarakat, tidak lupa rakan-rakan daripada bahagian tampil yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini, dan Timbalan Ketua UMNO bahagian saya, Datuk Nasaruddin, dan Ketua bahagian saya, Saudara Amin, Ketua wanita saya, Datuk Zainab Nasir, yang juga merupakan Exco Kerajaan Negeri Sembilan, yang muda kacak bergaya, Ketua Pemuda saya, Saudara Hisham, tak lupa sahabat saya, Datuk Syed Anwar, dan juga sidang hadirin, sidang perwakilan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Tak lupa saya minta tadi jurutera daerah hadir supaya dengar apa permintaan ahli-ahli UMNO kawasan Taiping kerana mereka berkhidmat kepada masyarakat. Alhamdulillah, pertamanya saya suka bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sidang perwakilan yang dirahmati sekalian memanjatkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana sekali lagi saya diberikan kesihatan dan usia untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan pada pagi yang berbahagia ini dalam menunaikan tanggungjawab kita sebagai ahli UMNO, iaitu melangsungkan persidangan perwakilan UMNO bahagian Taiping bagi kali yang ke-22 tahun 2010 ini. Seterusnya, sebelum saya memanjangkan ucapan saya, terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih setinggi-tinggi penghargaan saya kepada sidang perwakilan bahagian Taiping, khasnya adalah Tuan Kuasa bahagian Taiping yang diketuai oleh sahabat saya, rakan saya, Saudara Datuk Syalimin, kerana sudi mengundang saya, menjemput saya dan memberi peluang kepada saya berjumpa dengan tuan-tuan dan puan-puan sekaligus menyampaikan ucapan dan merasmikan mesyuarat perwakilan pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan. Saya juga hadir ke Taiping ini sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih saya kepada seluruh perwakilan kerana sepanjang yang saya ingat, semenjak saya menjadi ahli majlis kerja tertinggi sekaligus saya menjadi Menteri Kerja Raya, diam tak diam dah masuk 1 tahun 3 bulan, ini kali pertama saya datang ke UMNO bahagian Taiping. Walaupun pada pemilihan majlis kerja tertinggi dahulu UMNO bahagian Taiping memberi sokongan padu pada saya, menyebabkan saya menang ahli majlis kerja tertinggi dan seterusnya menjadi Menteri Kerja Raya. Jadi saya mengucapkan terima kasihlah kepada G5 ke G7, saya ucap terima kasih. Tadi bila saya lihat Datuk Syalimin berucap, saya rasa seronok sebab ia mengingatkan saya ketika saya mula-mula jadi ketua bahagian dulu. Saya dulu jadi ketua bahagian pun macam tu lah. Kali pertama berucap, tengok teks. Kali kedua berucap, tengok teks. Lama-lama buang sikit. Kadang-kadang sekarang ni terlepas pula. Ini pembelajaran. Yang seronoknya bukan apa. Yang seronoknya kerana UMNO ini, parti ini, menyediakan pelapis untuk UMNO terus berkuasa dan menjadi parti politik yang relevan hari ini dan masa akan datang. Ini persediaan UMNO, tuan-tuan. Kalau tidak dilatih pemimpin-pemimpin ini dari usia yang muda, satu hari nanti siapa yang akan mengisi kekosongan yang ada dalam hati ini? Sebab tu saya ketawa, saya senyum tengok dia dengan sampingnya, baju Melayunya. Cuma saya dulu tak adalah badan macam ni, saya sendiri. Cuma yang saya lihat sejak kebelakangan ni, ketua bahagian ni dia nampak muka bersih sikit, bercahaya, bersinar. Sebab saya 2-3 hari sudah saya nampak dia dalam TV. Apa program, ada satu Awani tu, berita Awani ke? Dia dah jual produk kecantikan. Apa nama dia? Forest Care, Forest Secret, rahsia kehutanan.
Sebab itu kita lihat hari ini akta dalam UMNO itu telah mula diubah kerana untuk membolehkan generasi muda juga mendapat tempat sama ada di cawangan dan bahagian. Jadi saya ucapkan tahniah kepada Datuk Salimin kerana memimpin UMNO Taiping yang 52 cawangan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Sidang perwakilan sekalian, sebagaimana yang saya katakan tadi, masa ni berjalan begitu pantas. Diam tak diam, kita tahu pilihan raya yang lalu, pilihan raya ke-12 telah pun berjalan.